KWAP rugi hampir 200 juta dalam pelaburan di East Fishery. Dan ramai pun kata lah, habislah duit pencen kita kena telan dengan ikan. Tapi betul ke KWAP ni rugi secara total dengan East Fishery? So untuk tengok konteks ni, kita kena tengok the total konteks of KWAP ni sebenarnya. So awal-awal KWAP sebenarnya labur 163 juta dekat East Fishery. Dalam media duk guna 200 juta disebabkan oleh nilai transaksi yang betul dia adalah 200 juta masa mereka invest ke East Fishery. So mereka pun invest bukan seorang, mereka invest dengan SoftBank dan juga Temasek pun sama-sama invest ke dalam e-fishery. Sebab e-fishery ni mereka positionkan sebagai the next unicorn daripada Indonesia. Tapi akhirnya semua benda tu scam semata-mata dan benda ni dah terbukti di Mahkamah Indonesia. Founder e-fishery tu sendiri dah kena sumbat masuk penjara dah pun. Ramai orang Malaysia ni tak nampak apa benda yang risiko di sebalik pelaburan kepada syarikat startup. Cara realitinya, pelaburan dalam syarikat startup ni sebenarnya dia memberi 70 ke 90% risiko gagal kepada pelaburan. Dan benda ni bukanlah satu faktor yang rahsia. Semua orang tahu. Dan untuk mereka mitigate kan pelaburan risiko yang tinggi itu, mereka gunakan satu sistem pelaburan portfolio, iaitu mereka dah tahu kalau aku invest 10, kemungkinan yang berjaya tu contohnya 2 syarikat saja. Dan 2 syarikat tu boleh bagi keuntungannya banyak untuk cover yang 8 lagi rugi. Itu adalah sistem portfolio investment. Dan kalau kita nak tengok adakah KWAP ni betul-betul rugi secara total, kita kena tengok tahun 2024 nilai dana mereka ada bernilai dalam 186 bilion dan untung bersih mereka 13 bilion, which is the highest sejak KWAP tu ditubuhkan. Dan kerugian yang kita dok kata 200 juta tu dekat e-fishery tu sebenarnya bagi KWAP hanyalah 0.09% saja. So, benda dinampak macam satu hiccup sahaja dekat KWAP. Tapi but to say 200 million kerugian tu satu benda yang sikit, this overstatement lah. It's still a big amount of money. Tapi persoalannya adalah macam mana KWAP boleh ketatkan due diligence dia in the future supaya benda ni boleh dielakkan dan boleh kurangkan lagi risiko rugi tu.